Merdeka! 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 Sejarah membuktikan bahawa semangat kebangsaan bukan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba. Ia perlu dipupuk sejak kecil. Apabila Tengku Abdul Rahman mengangkat tangan di Stadium Merdeka dan melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali. Rakyat seluruh tanah air menyambutnya dengan penuh semangat apabila jalur gemilang dikibarkan buat pertama kali pada 31 Ogos 1957. Ia bukan hanya kain yang berkibar, tetapi lambang kemerdekaan, harapan dan maruah bangsa. Hari ini generasi muda tidak perlu berjuang di medan perang, tetapi semangat patriotisme tetap perlu disemat dalam jiwa mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenankan inisiatif pemakaian lencana jalur gemilang sebagai satu usaha terancang yang bertujuan menyemai rasa bangga terhadap negara dan memastikan generasi akan datang terus menjunjung semangat patriotisme. Selain itu, dengan pemakaian lencana jalur gemilang juga memberikan impak amat besar terhadap pembentukan jati diri anak bangsa. Tiada siapa yang mempersoalkan kenapa kita berpakaian serandun, kerana itulah lambang sokongan, kebersamaan dan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Begitu juga dengan pemakaian lencana jalur gemilang oleh murid. Ia adalah simbol penyatuan, satu identiti yang kita bawa bersama, bukan sekadar pada hari kemerdekaan, tetapi setiap hari. Dengan pemakaian lencana ini, mereka akan lebih memahami bahawa Malaysia bukan sekadar tempat mereka tinggal, tetapi tanah air yang perlu dihormati dan dipertahankan. Malaysia bukan sekadar tanah tempat kita berpijak. Ini adalah rumah kita dan setiap hari kita perlu mengingatkan diri bahawa rumah ini perlu dijaga, dihormati dan dibanggakan. Dengan menyokong langkah ini, kita memastikan bahawa semangat patriotik terus hidup, berakar dalam jiwa anak bangsa dan berkembang menjadi kebanggaan yang akan membentuk masa depan negara kita. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya.